Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Apa isu yang berdentam-berdentum ni 2-3 hari ni? Isu tanah kuil dengan masjid. Ini semua isu-isu yang patutnya diselesaikan dengan segera. Ya? Sebab negara kita ni benda yang dia kena jaga 3R. 3R ni isu yang kena dikawal daripada awal. Dia tercetus spark saja dah kena kontrol dia. Faham? Okey. Dalam isu tanah kuil tu, aku difahamkan tanah tu bukan milik orang Hindu. Ataupun tak ada hak untuk kuil berada di situ. Bukan tanah dia. Tapi dia dah lama duduk kat situ. Jadi hari ni dah sampai masanya tanah tu nak dibangunkan masjid. Okey. Jadi kita kedengaran orang Hindu dia suruh masjid dipindahkan ke tempat lain. Kalau nak buat masjid, pergi buat tempat lain. Jangan buat kat kuil tu. Kuil tu tak nak pindah. Kat sini aku agak pelik. Untuk orang Hindu lah, kawan-kawan aku yang beragama Hindu, aku nak tanya, boleh ke macam tu? Buat rumah ibadat dekat tanah yang bukan hak engkau. Tuhan pun marah tau kalau buat macam tu. Sebab apa? Rumah ibadat mestilah suci. Mestilah bersih. Bukan hasil daripada bukan hasil daripada benda yang ceroboh ataupun mengambil hak orang. Betul tak? Jadi aku tak tahulah macam mana perkiraan dia. Apa yang aku difahamkan kat sini, mereka dikendaki pindah sebab nak bangunkan masjid kat situ. The first thing kena tahu ini Malaysia. Agama rasmi dia adalah agama Islam dan agama persekutuan dia adalah agama Islam dan bangsa dia adalah bangsa Melayu. Malay land is belong to Malay. So, Malay is the main lah dekat tanah Melayu. Ini budaya Malaysia lah. Dekat negara luar tak sebut pasal bangsa ni. Okay. So, kalau tanah tu bukan hak mana-mana individu ataupun bukan hak orang Hindu untuk nak bangunkan kuil kat situ, aku tengok kat sini memang kena pindah lah. Sebab orang Melayu nak buat masjid kat situ. Dulu orang Melayu dia bertolak ansur. Dia tengok tak ada keperluan nak buat masjid ke nak guna tanah tu, maybe dia bagi you all pakai. Tapi sampai masa dia nak pakai, you all kena keluar. Sama macam kerajaan duk buat dekat rakyat-rakyat dan penduduk-penduduk rumah-rumah ni. Bila tanah tu dia kata bukan tanah penduduk. Tanah tu di kampung tu, perumahan, kawasan tu dibuka secara haram. Dia orang datang bawa berdoza, dia orang tolak je rumah tu bagi roboh. Paksa pindah. Betul tak? Jadi bila orang Melayu bising, rumah kami dirobohkan, kami dah duduk sini hampir 20 tahun, 30 tahun. Kerajaan tak prihatin lah, kerajaan tak ada hati perut. Punya tegasnya kerajaan kan? Jadi sekarang ni, dalam isu kuil dan masjid punya isu ni, antara orang Hindu dengan orang Melayu, kenapa kerajaan terketar-ketar nak buat keputusan? Suara Anwar Ibrahim, Madani ni mana? Kenapa tak buat keputusan benda ni? Kenapa hold macam ni punya lama? Kalau rumah rakyat kau, bangsa kau sendiri bukan main laju lagi kau roboh kan? Kenapa kuil ni kau ketar-ketar ni kenapa? Semua agama, semua bangsa pun aku rasa faham. Kan? Mana boleh buka tanah, buka satu rumah ibadat di atas tanah haram? Mana boleh? Sepatutnya kita tak buat rumah ibadat di atas tanah haram. Sebab tu daripada dulu, aku cakap aku gesa kerajaan-kerajaan dulu lagi. Maybe 10 tahun dulu pun aku dah cakap dah benda ni. Kan? Mula-mula pergi ikat kain kat pokok. Lepas tu bubuhlah frame gambar. Buat tempat sembahyang. Lepas tu ikat batu sikit, naik batu sikit. Lepas tu naik sikit. Lama-lama jadi kuil kat situ. Tanah tu tanah siapa? Orang tak pakai, orang buat tak tahu. Bila orang nak pakai, kau kena pindah. Secara rasionalnya, itulah dia. Tapi kalau tanah tu ada dokumen yang menunjukkan dia hak orang Hindu, okay lah. Fine lah. You fight for your own lah. Tapi kalau you tak ada apa-apa dokumen menunjukkan itu hak you, memang you kena pindah. Nak cakap pasal keharmonian, orang Melayu
dah bagi you duduk kat situ free. Berpuluh-puluh tahun, aku dengar hampir 100 tahun. Sebab orang Melayu ni bertolak ansur. Itu tanda orang Melayu ni dah bagi chance, dah bagi tolak ansur dekat you. So kalau perlu you pindah-pindah lah. Orang nak buat masjid kat situ. Kan? Dulu orang tak pakai, so orang tak kisah. You nak buat tempat semayang you, orang bagi laluan je dekat you. Sekarang orang nak pakai, you kena pindah lah. You tak boleh cakap pasal keharmonian. Kalau nak cakap pasal keharmonian, itu tanah orang Melayu nak buat masjid. Kat mana keharmonian tu? You ambil tanah dia. Dia nak buat rumah ibadat dia. Macam mana? Dan tanah tu tanah dia, bukan tanah you. Faham? So, dalam isu ni, pada kawan-kawan aku yang beragama Hindu, kena relax and rational dalam hal ni. Sebab dia melibatkan rumah ibadat. Sebab kerajaan, dia kalau robohkan rumah-rumah rakyat, penempatan haram apa semua ni, selamba je dia robohkan. Dia tak ada bagi muka punya. Bawa polis berpuluh-puluh, penguatkuasa, bandaraya lah apalah semua, traktor bulldozer, dia bantai roboh. Betul? Dalam isu ni, kenapa Anwar Ibrahim dilihat seolah-olah terketar-ketar. Sampai ada presiden daripada Persatuan Hindu ni, dia cakap kenapa Anwar Ibrahim mendiamkan diri. Mai sini aku bagi tahu kenapa Anwar Ibrahim mendiamkan diri. Nak jaga agama atau nak jaga undi? Nak jaga kuasa atau nak jaga bangsa? PKR banyak penyokong dia di kalangan orang-orang beragama Hindu. Kalau Anwar Ibrahim tak mampu nak backup isu kuil ni, dia mungkin akan hilang undi daripada kaum India. Faham? So kat sini kita nak tengok. Korang kata Anwar Ibrahim ni Islamik kan? Korang kata Anwar Ibrahim ni membela nasib Melayu, mempertahankan Melayu kan? Kau kata Anwar Ibrahim ni orang yang mempertahankan agama kan? Membela agama, menjaga bangsa, agama kan? Madani kan? Kita nak tengok dalam isu ni. Keputusan apa yang dia nak buat? Halau masjid ke tempat lain ke? Untuk kekalkan kuil di situ? Atau kuil tu dipindahkan ke tempat lain, bina masjid kat situ? Kita tengok. Sembang kari tak guna. Kat sinilah cabaran untuk Anwar Ibrahim nak menunjukkan siapa dia. Betul ke kerajaan ni Madani? Ke sebenarnya dia Madanun? So sama-sama kita hidup. Kawan-kawan aku yang beragama Hindu, jangan sensitif isu ni. Kita biar kerajaan selesaikan hal ni. Kita tengok dia menyebelahi siapa. Sebab tu perlu ada kawalan dalam kegiatan agama. Dalam agama Islam sendiri pun, orang Islam sendiri pun, dulu boleh mengajar ngaji kat rumah ni. Kita dulu zaman kita mengaji pergi kat rumah jiran dia. Sekarang tak boleh. Kena ada kebenaran daripada Jabatan Agama Islam. Kalau kau nak mengaji kat rumah, ajar keluarga kau tak apalah. Kau ajar anak orang tak boleh. Aku difahamkan begitulah. Sebab dia kawal. Jadi, dalam isu agama Hindu pun, agama-agama yang bukan Islam pun, kegiatan membina kuil-kuil kecil, tokoh-tokoh kecil ni perlu dihentikan. Sebab kita tengok ada banyak benda macam ni. Mula-mula diikat kain kat pokok. Lepas tu dia bubuh frame gambar. Lepas tu buat tempat semayang kecil-kecil. Lepas tu dia naik dinding, naik bangunan kecil. Lama-lama jadi kuil. Lepas tu baru kau nak halau dia. Bukan salah dia. Sebab kau yang biarkan dia. Satu kuil dah belanja berapa juta tu buat bangunan sebesar tu. Kau nak suruh dia pindah. Kerugian tu siapa nak tanggung? Kerajaan tanggung. Aku percaya. Kalau dia dipindahkan, Anwar Ibrahim bersetuju untuk bayar ganti rugi. Mengikut tuntutan yang dibuat oleh pihak kuil tu lah. Kan? Dia tak sama dengan tuntutan rakyat yang membuat penempatan, buat rumah kat tanah haram secara haram ni. Tak sama. Itu ikut suka kerajaan nak bagi berapa. So sama-sama kita hidup. Hidup berakal, mati jangan berantu. Percaya cakap aku. Semua agama tak ajar kita membina rumah ibadat di tanah secara haram. So untuk kaum Hindu, tak payah sensitif dalam hal ni. Tak payah nak defend because kita tak jumpa lagi fakta dia. Kita tak jumpa lagi benda yang merujuk kepada itu hak orang Hindu.
Cuma kita nampak sekarang ni isu kuil tu lebih kepada meminta budi bicara. Kalau orang Melayu boleh bagi budi bicara, Anwar boleh bagi budi bicara dan dia tendang masjid ke tempat lain untuk mempertahankan kuil, dia juga terjejas dengan orang Melayu. Kalau dia mempertahankan kuil, kalau dia suruh kuil tu pindah, dia hilang undi kaum India. Kat sini baru kita nak tengok betapa jantannya Anwar Ibrahim ni sekarang kita boleh tengok lah. Kalau betul-betul anak jantan yang mempertahankan agama, bangsa, kita nak tengok kat sini. So Anwar Ibrahim, pagi, Madani kan? Kasih tunjuk lu punya Madani sekarang. Hidup berakal, mati jangan berantu. Fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.